Bila mereka langgar janji, tengok, siapa langgar janji akan dapat 2-3 benda ni. Apa dia? Tengok. Siapa langgar janji Allah Ta'ala, pertama, Allah laknat. Itu. Yang kedua, siapa langgar janji Allah Ta'ala, yang ni, waj'alna qulubahum qasiyah. Siapa langgar janji dengan Allah Ta'ala, Allah akan buat hatinya kerah. Kerah hati. Ketegang. Habaq apa nasihat tak pakai. Sebab hati kerah. Hati mati. Hati mati kan. Tu tak sedap. Mayang tak sedap, tak khusyuk. Quran tak rindu. Kan, sejadah tak seronok nak pijak. Masjid tak seronok nak pergi. Quran tak seronok nak baca. Ngaji tak seronok nak ngaji. Semua tak seronok belakang. Hala-hala ibadat semua tawak mengempait. Hala maksiat cukup syok. Inilah orang yang dikira hatinya telah kerah. Hati kerah. Kata guru kita dan kita hikam At-Talha Skandari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda hati mati ini apa dia? Hati kerah. Min alamati mautil qalbi, tanda-tanda hatimu telah mati kerah. Apa dia? Adamul huzni ala ma fataka min mufraqat. Matan hikam. Tanda-tanda hatimu mati ialah hang tak menyesal kalau tertinggal kefarduan. Tinggal sembahyang jemaah tak menyesal. Tinggal ngaji tak gaduh. Tinggal puasa pun tak puasa tu pun. Tinggal sembahyang rasa relax, tak ada apa. Tinggal ibadat tak rasa apa. Tu tanda hati mati. Hati kerah. Maka mai kaedah tasawuf, kaedah akhlak apa dah? Jinakkan, lembutkan hatimu balik. Dengan apa nak lembut hati? Tuan-tuan, dengan apa lembut hati? Antara cara lembut hati ialah zikir. Apa zikir, apa lembut hati, tuan-tuan? Pertama sekali saya terang, tuan. Pertama sekali nak bagi lembut hati, perbanyakkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak itu. Mula-mula sekali yang ni istighfar banyak-banyak. Tuan-tuan, bila kata lagu tuan-tuan bab istighfar ni, nak bagi hati lembut ni, istighfar kita tuan-tuan sehari berapa boleh pergi? Habaq mai, habaq saya lah, habaq diri sendiri lah. Istighfar kita boleh pergi berapa? Berapa hak paling tinggi? Tapi habaq saya nak. Ada nak istighfar tuan-tuan sampai 1000? Engguk tak berani, golek pun tak berani. Apa buat leceh? Aku engguk. Buat leceh dengan orang ramai. Orang tahu aku tak zikir. Maksudnya 1000 zikir boleh pergi tak? Nak jawab tak berani, pasal tak pernah pergi yang tu. 1000 pun sampai, tapi kena himpun 5 hari baru sampai 1000. Sedah 1000 tu, sejam 1000 tu, setengah jam 1000 tak boleh. Tak pernah buat Ustaz. Kan? Nak kata sejam 1000 duk zikir, subhan apa ni, astaghfirullah, 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 tak lagi kata. Mana habis masa dengan benda lain, tak istighfar pada Allah. Kalau tak istighfar, ulang balik. Siapa yang tak apa nak kuat istighfarnya, maka jawabnya hatinya akan kerah. Bila hati kerah, jangan tanya kami, jangan tanya ustaz-ustaz, nak khusyuk macam mana ustaz? Semayang nak khusyuk lagu mana ustaz? Nak khusyuk ni cara lagu mana ustaz? Jangan tanya. Kalau hang jarang-jarang istighfar. Kerana khusyuk takkan sampai pada diri orang yang tak banyak istighfar. Tak sampai. Banyak mana dan banyak mana? Sila perbanyakkan dia. Di bulan Ramadan nak perbanyakkan. Kalau luar bulan Ramadan 100, bulan Ramadan kena 1000. Banyaklah. Tuan-tuan, 1000 banyaklah. Zikir 1000 banyak dah. Banyak dah. Dia kata berat tu. Bukan berat mulut, berat hati. Bila kata 1000 banyak, ketahuilah hatimu banyak penyakit. Hati hang ada banyak penyakit menyebabkan berat. Nak kata 1000 zikir itu sikit.
Padahal tuan-tuan buka kita mak obat kini nak tirulah para tabi'in sepagi saja. Antara contohnya Abdullah Al-Mubarak dan juga Malik bin Dinar. Pagi saja lepas subuh sampai ke duha, mereka punya tasbih mereka 10,000. Nah, abang je lah, tiru tak ada juga tuan. Mereka kata mereka tak patah kalut dengan makan roti canai. Kita kalut roti canai pagi-pagi. Kalut makan dia, mereka makan juga. Tapi makan bersama zikir, bekerja bersama zikir. Mereka begitu. Jadi pagi-pagi saja sebelum duha, mereka dah cukup dah 10,000 sebelum keluar buat kerja. 10,000. Lepas sembahyang tu dah 10,000 dulu. Tu mereka lah. Tuan, maka saya ulang balik, siapa nak mudah urusan hidupnya, di pagi-pagi hari nak keluar kerja, nak bagi mudah urusan hidup, mudah urusan rezeki, sila perbanyakkan tasbih. Kerana tasbih itu mempermudahkan urusan. Seperti mana Nabi naik Isra' Mi'raj, Allah mudahkan, kerana Allah kata subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci Allah Ta'ala. Tasbih ni sebenarnya tuan mempermudahkan dan mempercepatkan segala urusan. Dia punya kaedah ya. Orang nak taubat, tasbih cepat pengampunan Allah. Nak mengaji pandai cepat faham, tasbih cepat faham hak mengaji. Nak bagi hati ni rasa cepat mendapatkan keseronokan, kerinduan dengan solat, tasbih nanti akan sampai keseronokan cepat sampai seronok solat itu sampai. Kerana tasbih ini benda yang menyebabkan cepat mendapat sesuatu. Tasbih. Baik, tuan-tuan pengusaha. Kata balik, maka hati keras ni ialah disebabkan melanggar janji dengan Allah. Kalau hati keras ni buat guna, istighfar bagi banyak supaya lembut balik hati tu.